Bolehkah puasa 6 dibuat sekali dengan puasa qada? Boleh. Puasa 6 nak buat sekali puasa qada. Dia ada qada, tapi dia nak buat puasa 6 juga. Jadi 2 Syawal dia nak start. Dia nak buat esok 2 Syawal, aku nak puasa esok sekaligus, iaitu puasa qada wajib, puasa Syawal sunat. Boleh. Nah, ulama-ulama berbahagi dua dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, tidak boleh, iaitu mesti dibuat asing, suku-suku. Faham lagi? Mana qada suku hari yang lain, sunat Syawal hari yang lain. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh digabungkan. Atas satu hari kita niat 2, iaitu puasa qada Ramadan dan sunat Syawal, dapat dua-dua. Faham lagi? Kedua-dua pendapat ini ialah daripada imam-imam yang mujtahid, yang mu'tabar. Siapa nak ikut mana satu, dibolehkan. Faham lagi? Ada ustaz mengajar pendapat yang pertama betul, ada ustaz mari mengajar pendapat yang kedua pun betul. Faham lagi? Mana-mana kita nak ikut, dibolehkan. Tidak ekstrim. Yang terbaik kita asingkan. Kerana lebih banyak hari kita berpuasa. Tapi nak ikut juga pendapat yang mengatakan bergabung, satu hari 2 niat, iaitu niat puasa qada yang wajib dan sunat Syawal, hukumnya boleh dan sah. Faham? Dua-dua ni adalah fuqaha. Bukan mufti Facebook. Ini dua-dua ni fuqaha. Disebut dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Okey? Boleh. Dan kalau boleh cara niat dia, niat dalam hati, aku berniat qada puasa Ramadan esok hari dan puasa sunat Syawal. Dapat dua-dua kepada dia.